Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan nih, karena ternyata mic-nya itu kurang masuk ya. Jadi masuknya itu kurang mancep. Soalnya mungkin kendor juga karena sering banget dipakai. Nah, jadi hari ini aku sama mbahku mau ke potong rambut ya. Potong rambut yang ada di dalam Carrefour. Aku sama mbahku itu berangkat kira-kira jam 11-an. Kita jalan kaki ya. Sebelum pergi ke Carrefour kita pesen mie dulu. Soalnya Mbah Lanang suka makan mie ini. Mbahku mau pesen mie yang namanya itu Swan Lamien. Ini mie yang ada di Taiwan kayak gitulah, mie yang pakai darah babi. Nah, ini kita lanjut lagi. Hari ini mbahku mau ambil obat juga. Jadi mbahku tuh excited banget, kayak yang nggak bisa tidur kayak gitu. Terus mbahku nyuruh aku pergi duluan ya, dikasih uang 100 NT supaya aku itu daftar dulu nanti biar dapat awal kayak gitu. Jadi mbahku takutnya nanti kalau antri. Nah, aku jalan duluan ya, mbahku di belakang. Aku bilang sama mbahku suruh pelan-pelan. Jadi ini aku udah sampai di Carrefour, deket banget ya. Kenapa aku harus nemenin mbahku potong rambut ya? Karena ini tangga ya. Tangga ya, harus hati-hati naik turunnya itu loh. Nah, ini udah nyampe juga, Mbah Lanang udah tak bawa turun. Nah, kebetulan juga tukang potong rambutnya ini belum buka pintu karena tadi kuncinya kelupaan. Nah, ini waktunya untuk bayar ya. 100 NT untuk laki-laki, 200 NT untuk perempuan. Jadi uangnya dimasukin ke kotak ini. Nanti akan keluar kayak resep kayak gitu loh. Oh, ini udah bayar kayak gitu. Nah, ini dimasukin. Nanti akan keluar nomor urutan. Nah, ini keluar urutannya. Nomor urutannya ini mau tak kasih ke nyonya nih yang potong rambut. 100 NT laki-laki, 200 NT perempuan. Oke lah. Ini sebelum Mbah Lanang dipotong. Jadi rambutnya kayak gini. Sebelum dipotong sebenarnya nggak panjang banget, tapi mumpung murah. Anterin Mbak. Ada deh. Ini tuh Carrefour ya. Kalau masuk Carrefour tuh kayak gini, pakai kode, tanda tangan, terus ukur suhu badan. Ini tuh Carrefour. Nah, ini tuh hati-hatinya ini ya, karena harus naik tangga. Ini tuh murah banget ya, mini cut 100 NT. Wow. Nah, ini Carrefournya, semua ada. Semuanya ada. Nah, sampai sependek ini. Ini di vakum. Hati-hati Mbak. Tang tang tang. Nah, wis kelar. Wah. Wah. 想都感觉到的哇，现在，不要等一下，现在是现在哇。Aduh. Ini mau pulang. Tadi wis pesen mie, pinter Mbak. Ini pulang ya. Nanti nyampe rumah baru itu ya. Aduh. Nah, kayak gini keadaannya.
Sekarang di Seven itu udah boleh makan, tapi ada pembatasnya. Lapan sekali. Sisi ini lapan. Sisi. Bulang-bulang. Nah, ini mataharinya wow, cetar membahana. Oh, panas sekali. Bersama Mbah Ayu Jayo. Yang buka pintu adalah Mbak. Alhamdulillah nyampe rumah. Mbahku itu kalau mau sekarang ya harus sekarang. Kalau nggak sekarang nanti malah ngamuk. Nah, jadi nggak usah masak. Pinter banget. Udah beli. Orang masak lu juga nggak dimakan. Sayang, 很开心的对。现在要现在，不要等一下，不要。对，我的个性就是。等一下生气，一整天都睡不着。要现在是现在。Nah, kata mbahku mau makan dulu. Oke. Makan dulu. Mien siang cumien, ingin nipu ciang. Ini ditumplek ke sini ya. Mbak mau makan siang. Nah, isinya kayak gini. Ini tuh ada mengandung babi lah. Dalamnya macam-macam. Mbahku kurang suka mie ini sebenarnya. Itu ada darah babi, tahu, jamur kuping. Oh, weto nake deh. Cuma tuh iyo很香. Cuma ini pusiwan deh deh. Mien ini ya siwan lah deh deh. 大肠羊肉面。 Hah? Tate yang cumian deh deh. 猪的猪。 Bentukannya kayak gini. Ini lapar banget loh, padahal baru jam. Oh, 现在差不多也是11点45分后来那么好。Den, maniten. Aduh. Maniten. Mbahku minta digorengin 1 telur biar ada protein. Jadi makan itu harus ada protein. Oke, kita goreng. Aku mau goreng telur pakai olive oil. Spesial ya, karena telur bebek punya. Bebek. Nah, kayak gini. Ini tuh telur organik punya ya. Telur ayam, telur bebek kampung. Nambahku suka dikasih garam ya sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Tambahku nggak boleh terlalu kering ya. Seteplon nih. Mana? Ui. 这个是有蛋白质，但是没有菜。Oh, 小心哦，你当啊，小等等。Nah, biarkan Mbak makan dulu. Nah, ceritanya itu aku tadi tuh nyuci baju setengah 11. Itu mbahku wis bingungi pengen berangkat. Padahal potong rambut itu jam 11. Terus kita itu nyampe sana itu jam 11 karena aku nyuci baju dulu. Mbahku mau nungguin nih, tumben banget. Ternyata tukang rambutnya itu, potong rambutnya itu lupa bawa kunci. Pulang lagi itu kita nyampe, tukang rambutnya juga pas buka pintu, pas nyampe. Oh, jangan. Mbahku itu tipe orang yang kalau bilang sekarang itu harus sekarang. Jadi nggak bisa yang nanti itu nggak mau. 你在直播？我自己讲话。我想ada. 吃完烧了，面很快都ăn. Aduh. Harus yang powder dah. Mbak mau nambah lagi deh. Nanti kalau wis itu mau tak lap kepalanya. Mbahku tuh tiap pagi wis mandi.
Jadi kepalanya tinggal dielap. Toh tadi wis di vacuum cleaner. Tunggu Mbak sampai kelar makan. Kalau makan nggak boleh diajak ngomong, nanti takut batuk. Mbokku itu sekarang masih ke salon, wah. Dede harusnya citong fangi dede Kang. Betul. Nah ini makannya nggak kelar-kelar, katanya mau makan dikit kok. Nenden mah. Wah. Ini dadak tuh itin tin. Ada. Semen. Sinwen. Pupa isu ah. Ini buatan ni cepau lo ya pupa. OK，谢谢，可以了，可以。 Oke lah. 对了。我们再来等一下换衣服才的啦。边上，我来的。等衣服都湿湿的了，等一下换衣服，因为他有头的头发了。Kayak gitu lah. 换衣服好不好？你的衣服湿湿的，等一下。先摸脚。哇，还有进来要都那么记着，我要看等一下医生是漂亮不漂亮的的，我来那么记着yang我要看lah医生什么颜色。Nah, karena hari ini tuh mau ngambil obat ya nanti jam，我们几点要进来呀？哥1:40。因为他2点才开的的，我们做差不多7分钟车左右，子要给他时间了。差不多多久？不过，但是路线我不知道。以前的路线15分钟，差不多。看起来不会塞车就很快。 Lah semua ni ya kan. Yo soho to yang sinong ikan ke iwe semua ni ya kan. 要给他把脉啊， Oh. 跟泡泡尿啊。 Oh. Ya kan yo mau haiden sayang. Nanti itu mau ambil obat, jadi Mbak itu ibaratnya tuh apa? Gugup gitu udah. Mbahku itu kalau mau melakukan kegiatan itu gugup luar biasa. Akang gue ya weni akang. 眼睛是印尼话是什么？清楚一点，不要笑，不要笑。马达，如果这个，哇，好厉害啦！ BB， 哇，这个不要笑啦！嘿 ，Kiki， 不要笑了。如果吃饭，有没有记得？ 跳动。不要这样了，没有办法。不要笑。不要讲了，你不要讲了。吃饭是吗？ makan。还有一个话了，你有没有记得？我们很久都没有讲。谢谢你。哇， Mani makasih ya. wah, Naojin很 OK 了。好了，走啊，走。Yes, OK 啦，哇，不错。Terima kasih. Ingkai是 terima kasih, Agong. Terima kasih ya. Nah, tuh itu yang, bukan terima kasih. Terima kasih. Nah, kayak gitulah ya. Aku mau itu mijitin mbahku ya. Wes lah, oke. Nanti lanjut ke berikutnya. 对对对，因为他之前刚吃生的，对，吃鱼比较多。 如果我们印尼人吃什么虾兵，看很可怜的，吃辣椒。没有，因为天气热。对呀。天气细菌多。对。这水都不干净。Ini mau ke 细菌多的话就 ke tabib ambil obat. 这个中正2桥快盖好了，还在给这边高。Bersama anak dan balanan. 爸爸喜欢我带他出来这样走一走。对呀，对。家里就吱。好的哦。哦。很累。应该在这。有啊，超高症你知影哦？30楼的厝哦，建筑量就严的。这种还好，20这种30楼以下的。你看远雄左岸有无？对的，知道了。 Ambil obat ini nggak boleh ambil gambar.
很多哦，摸是一点点手摸一摸，随便摸，随便不是摸真正的摸，不是真正的摸，不是真的。阿公不讲那有他知道。阿公不讲。 Nah ini pulang. Nggak semua tempat itu boleh direkam. Pulang. 这个是那个哦，很像 Piang 那个哦Sansaru Plaza。这个是一个捷运，这个很像 Piang 那个的，拜公司。对啊，它是捷运啊，哦可以下坐捷运有到。哦，我们如果过来也可以坐捷运啊。对，可以坐在这里下车。走路。捷运。 Nanti nyampe rumah. 下去配上。这个是什么地方的？那个了。新北市议会，因为哦。它是一个议员在监督政府。哦。就像你们有些印尼的总统啊，有些上班的地方。他们的薪水就是我们的钱的薪水嘛。关这 Nah ini nyampe 一 sini. 个月袂使回去超过3。对啊，那个我要等我的心情一下。心情啊。对啊。而且胡椒饼。 Nah, keren banget ya. 搬一罐好啊，菜头的是一罐吧。萝卜素的。 Nah, udah nyampe rumah. Sudah sampai. 开进去啊。 Nah, 1,5 jam. Wah. 1,5 jam.